Silakan ni Ajati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم dan demikianlah kami bangkitkan mereka bangkitkan mereka liyatasaalu bainahum liyatasaalu yatasaaluna tasaalu bertanya-tanya saling bertanya liyatasaalu jadi dia akan mansub sebab ada lam tu lam untuk ni lam kerana lam kai liyatasaalu bainahum untuk mereka saling bertanya antara mereka. Bangunnya akan kebingungan. Qala qail minhum kam labistum. Qailun, seorang yang berkata di antara mereka. Seorang dari mereka telah berkata, qailun minhum. Dia berkata, kam labistum. Berapa lama kamu telah tidur? Kamu telah tinggal? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Jawab sebagian mereka, kami telah tinggal di sini satu hari, yawman, atau ba'da yawm, atau sebagian hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Yang dia nak berkata kan. Qalu fa'ilnya home. Cuma tak, mana satu home yang mana satu tak sebut kan. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Qalu mereka berkata, maqul qaul dia rabbukum mubtada a'lamu. Lebih mutaya khabar. A'lamu lebih mutaya bima labistum tentang apa tentang keadaan kamu tinggal di sini lah. فابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة العمل فابعثوا ابعثوا العمل فأنا أنتم maka utuslah ahadakum maf'ulun bih ahadakum salah seorang daripada kamu biwariqikum hadi dengan kata dengan mata wang ini kan biwariqikum hadi ila al-madinah ke bandar falyanzur fi'l amal fa'ataf falyanzur ayyuha azka ta'aman falyanzur maka lihatlah atau carilah ayyuha yang mana satu ayyuha azka isim tafdil yang paling baik yang paling suci yang paling baik ya azka ta'aman makanan ni tamyiz maka carilah makanan yang terbaik falyatikum birizqin minhu falyatikum ni fi'il amal lagi falyati itu ada ya yang dihazafkan jazam falyatikum birizqin minhu dan bawalah kepada kamu dengan rezeki sebagian daripada rezeki dia yang dia dapat di bandar itu wal yatalattaf ini fi'il amal dan naklah dia yang pergi itu wal yatalattaf fa'ilnya huwa yatalattaf naklah bersifat latif ni bersifat lembut lembut lemah lembut Pak tidak menonjol. tak menonjol wala taltaf wala yush'iranna bikum ahada wala dan dan ini jangan Jangan. yush'iranna asalnya ash'ara yush'iru ini fi'il ta'ruf ash'ara yush'iru kalau tiga huruf mana sedar ataupun perasan tahu macam surah Al-Baqarah wa ma hum yash'urun mereka tak sedar jadi asy'ar menyebabkan orang lain perasan janganlah dia tu menyebabkan orang lain sesiapa pun tahulah tentang hal mereka kan Ya. jangan bagi orang notice keadaan mereka tu wallahu a'lam. Doktor, ada apa nak ni ulas? Saya yang depan tu kaza Ya. di kaf tu dia huruf kaf tu huruf jar, zalika tu sebagai isim majrur, jadi dia seolah jadi sibi jumlah. Okey, jadi sibi jumlah dia tidak mungkin jadi khabar, maka dia akan menjadi naik naik maf'ul mutlak. Kenapa dia jadi naik mutlak ni? Kalau kita tengok dekat isi apa ni uh, maf'ul mutlak ni, maf'ul bi mutlak
Kita Maf'ul tengok ada mutlak. 3 jenis kan. Dia sama ada nak bertanya tentang apa ni, berapa kali ke, betul ke atau bagaimana. Jadi kita kat sini dia soalan menjadi menjawab soalan betul ke atau menguatkan. Sebab tu dia dalam hubungan dia, bentuk dia macam fa'il campur masdar, dan juga ada huruf jar dengan isim majrur. Jadi kat sini yang berlaku isim majrur iaitu dalam kategori yang kedua lah, iaitu betulkan kan. Menjawab soalan betulkah dan menunjukkan, menguatkan tentang perbuatan sebelum ni lah. Dia, sebab tu dia panggil kazalika ni sebagai maf'ul mutlak, naib maf'ul mutlak, sebab dia tak ada ditunjukkan maf'ul mutlak dia, cuma nampak kat sini sebagai naib sajalah. Jadi ada yang mengatakan dia seolah berbentuk ayat baksana hum baksan kazalika, itu maksudnya lah. Itu sebab tu dia jadi naib maklum mutlak. Depan pasal Dia di akan jadi belakang. masa dia akan jadi masa Baksana ayat bukan ke dari. dia nanti masa ayat ke-21 pun jumpa lagi sekali. Okey. Kemudian yang bawah tadi tu wala yashironna tu kita kena yushironna tu dia kita kena buat janganlah sekali-kali lah. Janganlah sekali dia menunjukkan penegasan tu lah. Dan tadi Haji Asri kata dia ni apa ni dia laptop dan juga yushira tu sebenarnya memang dia daripada empat apa huruf lah. Jadi kalau yushira tu dia asal daripada wazan af'ala dan kan mudarik-nya yufilu lah. Jadi sebab tu yushiru memberitahu maknanya. Kemudian kalau yang apa ni yatalattafu tu sebab dia dah jadi apa ni, dia jazam kan. Asalnya yatafa'ala lah. Dia nya fi'il mudarik yatafa'alu lah. Jadi dia menunjukkan satu sifat yang terpuji lah untuk suruh kita berlembut lah. Wallahualam. Itu dulu lah. Hadan tu dia jadi makhlum bil lah. Okay, wallahualam. Alhamdulillah. Barakallah. Okey. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Sesungguhnya mereka, jika mereka yazharu, zahir, mereka memenang atas kamu atau menguasai kamu. Artinya apa? They come to know. Jadi zahirkan. Kadi benda alaikum. Jadi jika mereka zahirkan atas kamu, mereka nampak kamu, pasti yahjumukum, pasti mereka merejam kamu atau cast away. Au yu'idukum, atau yu'idukum, mereka kembalikan kamu fi millatihim, dalam pemahaman mereka. Apa-apa millatihim, kalau istilah popular ni agama lah. Tapi walan tuflihu idan abada, dan tidak sekali kamu akan menang jika demikian. Selamat. Kamu tidak akan menang jika demikian, selamat. Okey. Jadi sesungguhnya mereka, jika mereka menzahirkan atas kamu atau mereka tahu rahsia kamu, pasti mereka akan rejam kamu atau mereka kembalikan kamu kepada milah mereka, Agama mereka. walan tuflihu, dan tiap sekali kamu akan menang jika demikian. Selamanya. Okey, silakan Haji Azli. إن يظهروا إن شرعنا إن يظهروا أصلا يظهرون جزم sebab in tu إن يظهروا عليكم jawab syaratnya yarjumukum, jazam juga asalnya yarjumuna, ini yarjumukum
pasti kan jika mereka perasan tentang kamu ni, tentu mereka akan rejam kamu. Atau yu'idukum. A'ada yu'idu, mengembalikan pihak lain lah. Empat huruf. A'ada yu'idu. Sama juga lah, jazam juga. Asal yu'iduna. Jadi jazam sebab jawab syarat. Atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka. Walan tuflihu, dan sekali kamu tak akan berjaya. Antum, tuflihu ni antum. Nasab ni lain. Antum ni yang penghuni gua tu lah. Kamu tak akan berjaya kalau izan tu, kalau berlaku demikian, kalau berlaku yazharu tadi tu, eh, kamu tak akan berjaya lah selama-lamanya. Wallahualam. Okey, Alhamdulillah. Okey, doktor tak Yang apa-apa. betul tak? Ustaz? Ya, Yang home tu isim inna kan? ya, Kemudian yang lain-lain tu akan menjadi khabar kepada inna lah. ya. Panjang khabar dia. Pada au. Panjang. Okey, silakan Puan Jana. Wakazalika dan wakazalika aksarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan demikianlah aksarna kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada mereka, alaihim kepada mereka, liya'lamu ilmu, supaya mereka mengetahui anna bahawasanya wa'dallahi, wa'da janji Allah itu benar, hakun. Okay. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahawa sa'ah atau saat kiamat tidak ada la raiba fi, tidak ada keraguan fiha, di dalamnya. Is yatanaza'una bainahum amrohum faqalu bnu alaihim bunyana. Is yatanaza'u, ketika yatanaza'una, mereka berbantah-bantahan, yatanaza'u kan, mereka berselisih faham. Bawah lagi Yatanaza'u. Okey. Bainahum, di antara mereka, amrohum, di antara mereka urusan mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, faqalu bnu alaihim bunyana, lalu mereka berkata, apa tu, ubnu tu, Bina. Banner Bina lah, lah. banner lah, alaihim, atas mereka, bunyana tu bangunan. Satu bangunan. Okay. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum, Tuhan mereka, a'lamu bihim, a'lamu lebih mengetahui tentang mereka. A'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida. Qala, dia berkata ya? Ya, betul. Tak, allazina ghalabu qala. Okey. Orang-orang yang ghalabu, menang, yang mengatasi. Yang mengatasi atas urusan mereka. Amrihim tu urusan mereka. Lanat takhizana, pasti kami kami akan menjadikan atas mereka, alaihim, tempat masjidah tu, masjid, tempat beribadah. Masjid. A place of worship. A place of worship. Jadi panjang.
Banyak Dan seperti itulah kami tunjukkan atas mereka supaya mereka mereka tahu bahawa bahawa janji Allah itu benar dan betul. bahawasanya as-sa'ah tiada keraguan padanya ketika mereka berbantah-bantah di antara Antara mereka mereka atas perusahaan mereka. dan mereka. Okey. Maka mereka telah berkata, binalah atas mereka satu bangunan. Okey. Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Dan orang-orang yang telah mengatasi atau yang menang mengatasi urusan mereka telah berkata, sesungguhnya kami akan mengambil ataupun membina atas mereka satu masjid dan tempat sujud, tempat beribadah lah. Okey, Haji Asri silakan. Okay. Jadi kisah ayatnya macam dia punya conclusion, cerita pengakhiran. Cuma Allah tak cerita apa berlaku pada mereka, Allah tak cerita kan. Tak. Bila dah balik, dah jumpa semua, dah balik, tak ada cerita lah, tak sebut lah. Mana cerita pasal selepas itu. Pesan Wa kan? kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Demikianlah kami telah dedahkan, kami dedahkan alaihim tentang mereka itu, liya'lamu anna wa'dallahi haqq, supaya ya'lamu ni nasab, liya'lamu supaya orang tu mengetahuilah bahawa, tahu apa, anna wa'dallahi haqq ni satu jumlah ni menjadi maf'ul lah bila ya'lamu. Dia biasanya ya'lamu ni perlukan dua maf'ul. Jadi dalam jumlah ismiyah, anna wa'dallahi haqq, bahwasanya janji Allah itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahawa di kiamat itu pasti tiada keraguan padanya, la raiba, la nafi lil jins, tiada sebarang keraguan padanya. Iz yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka berbantah-bantah, tanaza'u, ada ayat lain apa, iza tanaza'tum, berbantah-bantah di antara mereka tentang urusan mereka. Faqalu ibnu alaihim bunyana, faqalu, lalu berkatalah sebagian mereka, ini fi'il amal, fi'il amal ibnu. Ini dia, yang ni fi'il ni dia tak ikut hukum huruf ketiga lah. Dia bukan ubnu, ibnu. Okey. Ibnu, bukan ubnu, sebab dia huruf ketiga dia yang dihazafkan. Asalnya ibniyu, bana ya bni, ibni, fi'il amalnya ibni. Oleh kerana waw, fi'il jamak, waw antum, ibnu, ibniyu jadi ibnu, ya dihazafkan. Binalah atas mereka satu binaan, bunyanan, satu binaan. Lepas tu Rabbum a'lamu bihim, Tuhan kamu lah lebih mengetahui tentang hal mereka ni, hal Ashabul Kahfi tadi. Qala alladzina ghalabu, jadi alladzina ghalabu, fa'al alladzina ghalabu ni berkatalah orang yang mengatasi ataupun yang menang, yang mengatasi ataupun yang ada yang kata pemerintah ketika itu. Lepas mereka dimangkitkan, pemerintah dah lain lah, bukan pemerintah yang zalim sebelum ni. Ya. Pemerintah yang zaman yang baru ni, Dia dah dia kata pasti lana takhzana alim masjid, pasti kami akan mendirikan ke atas mereka ni sebuah masjid. Wallahu a'lam. Doktor tambah apa? Saya tengok yang anna wa'dallahi haqqun tu. Jadi anna tu asalnya dia berjumpa dengan ayat awal tu, iaitu janji Allah. Kalau ikutkan, kalau tak ada an tu dia jadi mubtada dan haqqun jadi khabar. Tapi oleh kerana dia dah ada an tu, jadi wa'dallah jadi isim inna, haqqun akan menjadi khabar. Jadi oleh kerana anna ni adalah huruf masdar kan, jadi seolah yang anna sampai haqqun tu akan menjadi takwil menjadi maf'ulun bih lah. Kalau selepas liya'lamu tu kan, jadi maf'ulun bih. Kemudian la raiba fiha tu, la tu ialah dalam lil jins kan. Jadi raiba tu akan menjadi isim la lah.
Manakala fiha tu akan menjadi khabar Ya. la Ya. okey. Okey, kemudian bainahum tu okey menunjukkan ada halah amrahum tu akan menjadi maf'ulun bih. Kemudian faqalu fa'il madi ini berkata, maka apa yang dikata iaitu apa dia maqulu al-qauli dia ialah yang tadi ibnu alaihim bunyana okey. Kemudian lagi sekali yang kita tengok ada lagi satu yang maqul qauli iaitu qala allazina tu isim mausul iaitu menjadi fa'il. Jadi sila mausulnya ghalabu ala amrihim tu akan menjadi menceritakan diorang ni berkata apa? La natakhidanna alaihim him masjidan akan menjadi sebagai dia jawapan dia lah ataupun dengan kata lain jadi maqulu al-qauli. Okey, di mana tadi la tu akan jadi rabitah juga, dan juga kita tengok tadi adanya sini ada seolah ada dua maf'ulun bih lah, masjidan maknanya pasti kami akan membina sebuah masjid. Kemudian maf'ulun bih yang kedua alaihim tu lah, dalam keadaan maf'ulun bih juga lah tu di atas mereka. Wallahu. Okey, alhamdulillah. Okey, Haji Mak Syah. Kita beri Saya insyaAllah. last one Ya, sure. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Sayaquluna salasatul. Mereka akan berkata tiga. Tiga orang apa? Tiga, tak cakap orang pun. Kita tiga je. Dia kata tiga ya. Ini berkaitan dengan bilangan orang penghuni penghuni kafi itulah tu. Mereka akan mengatakan tiga. Rabi'uhum, yang keempat kalbuhum, anjing mereka. Wa yaqulu khamsatun sadisuhum, dan mereka berkata empat. Lima. Lima. Sadisub, yang keenam anjing mereka. Rajman bil ghaib. Bil ghaib ni kita tahulah dalam keadaan ghaib, tapi rajman ni macam Rajam. rajman ni Rajam rajam. ni macam lempar batu, teka. Oh, teka. Rajman bil ghaib. Wa yaqulu nasabatu saminuhum kalbuhum, dan mereka berkata sabatu berapa tujuh. Wa saminuhum kalbuhum, yang ke-8 anjing mereka. Yang ke-8 daripada mereka ialah anjing mereka. Ya, ini jadi jumlah ismiat. Wa saminum kalbuhum. Yang ke-8 mereka adalah anjing mereka. Kul, katakanlah, Tuhanku Rabbi a'lamu, lebih mengetahui, bi'iddatihim, dengan bilangan mereka, ma ya'lamuhum, tidaklah mereka mengetahui, illa, melainkan sedikit. Fala tumari fihim, janganlah tumari fihim. Tuma tu apa ya? Jangan bertengkar. Janganlah kamu bertengkar fihim, tentang mereka, illa, melainkan mira'a. Mira'a ni pertengkaran zahira, yang zahir. Maksudnya jangan bincang mendalam sangat, jangan tanya mendalam sangat. Yang zahir sajalah. Yang permukaan saja. Yang gaib dia orang tak tahulah. Wala tastifihim, dan janganlah kamu menanyakan mereka di kalangan mereka, janganlah kamu tanyakan seorang pun daripada mereka. Janganlah kamu tanya tentang mereka, dari mereka satu pun. Seseorang mereka pun. Him ni kembali kepada yang dalam gua. Min home ni ialah ini apa yang ni maksudnya tengah ini apa ni perintah ni pada Nabi Muhammad, wala taftah fihim. Kisah ni maksudnya jangan ditanya pada orang Yahudi.
Dia ada dua implikasi di cerita ni sebenarnya, tapi kenapa Allah tak atau tak benarkan atau larang Nabi untuk tanya banyak sangat kepada orang Yahudi. Wala tuman fihim illa mira'an zahiran. Janganlah kamu argue dengan dalam tentang mereka ini kecuali argument yang surface, yang superficial. Tak mendalam. Dan janganlah kamu tafti apa? Enquire. Dan minhum satu seorang pun. Okey, ayat ni sekarang je ni. Last. Make it. Apa nak tambah sikit ya? Ya. Saya kuluna, mereka akan berkata salah satu, tiganya khabar lah. Ada mubtada'nya mahzuf, dia punya maqul qaul dia hum salah satu. Mereka tu tiga. Rabi'hum, dia kalau rabi' yang keempat, dia kalau salah satu bilangan tiga. Rabi' yang keempat, khamis yang kelima. Bentuk itu yang bilangan yang ke. Sama lah yang lepas tu pun yang keempat jadi empat. Sama lah ayat sama lepas tu sama lah. Maksudnya sama tu minhum sama. Okey. Quran ni ada okey. Ma ya'lamu illa qalil. Ma ya'lamu, ma tidak, ya'lamu fa'ilnya huwa. Hum tentang mereka, maf'ul bih, illa ini hasar, illa qalilun. Qalilun fa'il. Qalilun fa'il kepada ya'lamu. Jadi maknanya tak yang mengetahui tentang mereka sikit je. Qalilun tu fa'il. Fala tumari fihim. Fala jangan. Tumari ni fi'il amar jazam. Ra ada ya yang dihazafkan. Elah dihazafkan. Asalnya mara yumari. Mara yumari maksudnya sama dengan jadalah jadlu. Jidal. Dan mira'an ni masdar. Macam jihad. Jihad itu jihadan. Masdar ni mira'an. Jadi mira'an ni status dia sebagai maf'ul mutlak lah. Janganlah kau berbantah-bantah tentang mereka ni kecuali bantahan yang zahir, yang on the surface je lah. Wala tastafti, ini pun fi'il amar. Tastafti dia istafta yastafti, mohon fatwa, minta fatwa. Istafti dia jazam, yang orang dihazafkan. Janganlah kau tanya lah, janganlah kau tanya tentang mereka, fihim, minta pandangan, fihim tentang mereka. Minhum ahadan ni dia boleh kata macam ni, ahadan minhum. Minhum tu dia kata dengan ahadan tu. Jadi tadi fihim tu him mereka akafi, tapi minhum tu hum ahadan minhum. Dia kalangan orang Quraisy, orang sekeliling Nabi lah. Janganlah Allah perintahkan Nabi, janganlah tanya seorang pun daripada mereka tentang orang Ashabul Kahfi itu. Wallahu a'lam. Ni anda rasa lebih kepada kaum Yahudi. Cerita ni yalah. Orang Yahudi minta tanya Nabi kan, minta cerita Nabi cerita. Sebab Nabi diutuskan juga kepada orang Yahudi. Sebab dia berdepan dengan orang Yahudi. Cerita ni kisah Nabi, orang Quraisy tak tahu. Orang Yahudi yang banyak tahu. Doktor nak tambah apa atau kita tangguh je doktor tambahan? Cuma dipastikanlah bahawa kalau kita tengok ada perkataan saya kuluna tu, mereka berkata, maka sudah tentu ada dianya maqul qauli ya. Kemudian dekat kul tu pun rabbi tu pun ada juga macam apa maqulu qauli ya. Ya betul. Alhamdulillah, jazakallah semua atas penyertaan. Semoga Allah berkati. Kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'a rasulun rabbina bil haqq. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan.